Aku dah pakai iPhone 16 Pro ni lebih 3 bulan. Lebih kurang lah. Tak nak overclaim, tapi kali ni jujur cakap memang aku rasa lain. Bukan sebab semata-mata kamera dia saja, tapi sebab dia dah makin rapat dengan gaya hidup aku. First kali, ergonomik kau pegang dia pun rasa dah sedap. iPhone 14 Pro dulu pun dah best. 16 Pro ni dia lagi solid. Titanium frame tu walaupun dia ringan, tapi dia keras babe. Lagi satu features tambahan dia button action tu. Walaupun dia just tambah satu button, tapi kalau kau set betul-betul, kau boleh buat endless shortcut untuk handphone kau. Macam aku guna sebagai kamera. Tekan je terus ready. Kita pergi dekat segmen kamera dia. Dia naik taraf ataupun gimmick je. Untuk kamera inilah part yang setiap tahun iPhone keluarkan flagship baru, part ni yang paling orang ramai nak ambil tahu. Aku dah test indoor, outdoor, cinematic, malam, pagi. Semua tu tak mengecewakan. Kau tak boleh nak expect dia level sama macam mirrorless ataupun DSLR sebab size sensor dia yang kecil. Tapi kita boleh buat footage tu seakan-akan mirip DSLR ataupun mirrorless dengan merakam guna log format. Untuk lens 5 kali telefoto tu pada aku memang best. Aku ni jenis introvert sikit. Kalau aku macam nak rakam sesuatu benda ataupun snap gambar yang aku minat tapi aku segan dengan orang, aku akan pakai telefoto ni punya zoom. Tapi kena hati-hati sebab sensor dia yang kecil. Bab lighting kena jaga. Kalau gelap sangat area tu, banyaklah noise dekat footage. Tapi kalau terlalu cerah pun akan clipping, dan mana tempat yang overexposed tu basically takkan ada data dekat situ, nampak putih je. Tak boleh nak recover dekat post production. Kita pergi pula dekat performance dengan bateri. Okay, dia masih lagi pakai Bionic lah sebenarnya. Tapi aku rasa Apple tak kisah pun sebab setakat ni semua adik-beradik Bionic ni top of the chart lah. Kalau tak top of the chart, is one of the top of the chart untuk prosesor pada zaman-zaman dia. Aku main game, scroll YouTube, rakam video 4K 60, smooth. Cuma ada panas sikit saja. Untuk bateri pula, pada aku better than before. Maknanya aku boleh pakai satu hari full. Aku ni bukan jenis main handphone sangat lah dekat tempat kerja. Just angkat call, kadang-kadang tu WhatsApp untuk kerja and check email. Kalau aku keluar kerja tu dalam 80%, balik aku akan ada dalam 50% tanpa aku charge dekat tempat kerja. Kalau kau jenis heavy usage throughout the day, aku rasa boleh tahan satu hari. Cuma 2 hari is out of picture. Memang takkan boleh kalau kau kaki pakai heavy punya apps. Dan untuk travel, aku pernah travel ke Jepun pakai handphone ni. Aku tak pernah lagi perlukan power bank. Kalau aku keluar pagi tu charge penuh, tangkap gambar, rakam. Tapi aku cuma rakam terhad pada 4K 30 lah. Cuma certain shot tu aku pakai 4K 60. But yes, aku jalan full day daripada 8 pagi sampai ke dalam 8 malam macam tu. Average 8 malam balik dengan belas-belas persen lah. Tapi bottom line is cukup untuk satu hari punya usage. Lepas 3 bulan aku pakai, iPhone 16 Pro ni basically jadi aku punya assistant tau. Aku guna dia untuk ambil note, contoh macam idea-idea untuk aku shot video YouTube, dan juga jadikan kamera kedua kalau aku punya main kamera occupied. Aku pula pakai Mac kan, satu ekosistem. Video-video yang aku rakam dekat iPhone 16 Pro ni, aku transfer ke Mac aku pakai AirDrop je. Semua seamless. Actually, yelah, AirDrop ni bukanlah benda baru, tapi bila semuanya smooth, seamless, productivity jadi laju. Last but not least kan, aku nak puji Apple berkenaan dengan USB-C. Actually, USB-C ni lambat sampai dekat iPhone. Mac dah sampai awal, iPad pun dah sampai awal. Dia lambat dekat iPhone. Aku tahu sebab maybe Apple nak maximize keuntungan dia dengan Lightning tu. Yelah, berapa banyak partner-partner Lightning dia tu nak kena cari makan juga, betul. Bila Apple perkenalkan je USB-C ni untuk iPhone 16 Pro, aku terus cakap kat kawan aku memang nak iPhone 16 Pro ni. Walaupun aku beli lambat sikit, tapi Alhamdulillah dia tak mengecewakan aku langsung. Daripada segi ekosistem charging aku sebenarnya ada banyak gila adapter tau. Semata-mata untuk pastikan all device dekat sekeliling aku function as usual. So bila handphone sebagai main device yang dekat dengan aku ni dah tukar pada USB-C yang pada dasarnya adalah general requirement, hidup aku senang. Aku dah boleh campak dah adapter aku yang banyak tu, walaupun aku pakai lagi untuk lain, tapi most of the time aku cuma perlu iPhone ni saja. And USB-C tu sebenarnya dah lebih daripada cukup untuk aku connect dengan mana-mana storage yang aku nak ataupun charging. Dulu charging nak kena cari Lightning, sekarang tak payah dah. Android punya charger pun boleh sebat dah. Seragam, senang. Transfer file pun lagi laju. Kalau aku malas nak pakai AirDrop, aku cucuk je iPhone 16 Pro ni direct dengan SSD, aku dah boleh dapat data yang aku nak. Then kita pergi kat conclusion. Untuk siapa sebenarnya iPhone 16 Pro ni? Pada hemat aku rasa siapa yang pakai iPhone 14 Pro ke bawah sesuai untuk
upgrade kepada iPhone 16 Pro ni, sebab bateri dia memang makin hebat. Aku dipahamkan gabungan A18 Pro Bionic tu dengan hardware baru daripada Apple ni meningkatkan kuasa bateri 30% daripada predecessor dia, iaitu iPhone 15 Pro. Itu atas kertas. But personally, walaupun aku tak pernah ada iPhone 15 Pro, wife aku ada iPhone 14 Pro. So bila aku compare side to side, memang bateri aku lebih tahan lama dan fast charging dia lagi laju. Bila dia tahan lama dan fast charging dia laju, kau dah boleh tolak satu masalah kat tepi lah. Bukan totally eliminate, tapi kau dah boleh minimize masa yang kau tunggu untuk charging. Lagi satu kebaikan dia yang tak ada dekat iPhone 14 Pro ke bawah adalah USB-C tadi. Wife aku iPhone 14 Pro, bila dia nak transfer data, dia kena cari dongle, bermacam-macam dongle. Memang serabut. Benda tu macam hit and miss tau. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. So bila kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, kita tak tahu salah device iPhone 14 Pro tu sendiri, ataupun salah adapter tu, ataupun salah kabel. So wife aku memang serabut gila waktu dia nak transfer data daripada handphone ke SSD, sebab keperluan untuk ada adapter ni lah. Kita kena balik pada tujuan asal lah. Kita beli iPhone ni sebab apa? Sebab kita nak peace of mind. So kalau kita masih serabut bab-bab untuk transfer ni, pada aku itu belum cukup peace of mind. So sekian daripada aku guys. Stay tune untuk next content. Assalamualaikum.